Terima kasih Datuk Yang Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelum saya mulakan ucapan saya nak menegaskan di sini walaupun ada yang kritik tadi pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan. Kami juga pembangkang, tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab daripada bersatu 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting yang berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini. Datuk Yang Ketua, terima kasih kerana memberikan peluang pada saya untuk membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Penambahbaikan Pengurusan dan Pengendalian Lembaga Tabung Haji. Tabung haji bukan sekadar sebuah institusi keuangan atau entiti pelaburan biasa. Ia adalah institusi amanah umat Islam yang sejak sekian lama membantu mereka menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu ibadah haji. Dan oleh itu, penemuan laporan ini yang antara lain mendedahkan bahawa lembaga tabung haji antara tahun 2014 hingga 2020 mencatatkan kerugian keseluruhan yang dianggarkan mencecah 10 sehingga 12.6 bilion ringgit, wajar diberikan perhatian yang amat serius dan diambil tindakan tegas tanpa kompromi. Perkara utama yang perlu diberikan perhatian dalam laporan ini, Tuan Ketua, ialah isu tadbir urus tabung haji. Urusan institusi amanah seperti tabung haji menuntut tahap accountability, ketelusan dan pematuhan syariah yang tinggi. Malangnya apa yang didedahkan dalam laporan ini menunjukkan berlakunya kecurangan tadbir urus dan kelemahan kawalan dalaman yang serius pada masa lalu. Keputusan-keputusan kritikal yang melibatkan dana berbilion ringgit telah dibuat tanpa penelitian risiko yang mendalam dan juga menyeluruh dan mengenepikan garis panduan pelaburan yang ketat. Dan apabila prinsip accountability diabaikan, keselamatan dana pendeposit terdedah kepada risiko kemerosotan nilai yang amat nyata. Isu ini menjadi lebih kritikal apabila kita melihat 14 pelaburan bermasalah yang telah menjejaskan kedudukan keuangan tabung haji. Sebagai contoh, pelaburan dalam FJV Holdings Berhad merekodkan kerugian belum direalisasi unrealized loss berjumlah 1.05 bilion ringgit akibat kejatuhan mendadak harga saham selepas tabung haji melanggan saham pada harga RM4.58 seunit yang kemudiannya jatuh teruk. Pelaburan dalam sektor minyak dan gas melalui entiti seperti TH Heavy Engineering Berhad telah mengakibatkan kerugian besar yang dianggarkan sekitar 1.5 bilion ringgit. Selain itu, TH Plantation Berhad juga mengalami rosot nilai sebanyak 170 juta ringgit akibat pengambilan alihan ladang yang kurang produktif antara tempoh 2012 hingga 2014, dan begitu jugalah dengan transaksi pelaburan hartanah dan ekuiti tertentu yang dibuat tanpa analisis kebolehkelaksanaan yang komprehensif. Malah amalan pembiayaan dividen atau hibah yang melebihi keuntungan nyata pada tahun-tahun tertentu telah mewujudkan defisit aset berbanding liability dan sekaligus melanggar Undang-Undang Penubuhan Tabung Haji. Dan lebih malang, kerugian tabung haji telah ditutup melalui creative accounting dan kerajaan pada masa itu bertegas bahawa tabung haji mencatatkan keuntungan walaupun sebenarnya seperti yang ditunjukkan dalam laporan RCI, tabung haji rugi berbilion ringgit. Malah Ketua Audit Negara ditegur kerana memberikan sijil audit bersih kepada tabung haji. Dan ini menimbulkan satu persoalan tata kelola yang rumit. Bagaimana kecuaian atau lebih tepat penipuan laporan keuangan tabung haji boleh dibiarkan berlaku? Dan hal ini mesti dielakkan pada masa hadapan demi untuk menjamin ketelusan pengurusan dana awam di negara kita ini. Pihak-pihak yang terlibat mestilah diambil tindakan tegas sebagai pengajaran supaya tragedi yang menimpa tabung haji
tidak berulang lagi di masa hadapan. Tuan Yang Dipertua, memandangkan terdapat kelemahan tadbir urus dan ketirisan yang amat kompleks dalam pengurusan dana tabung haji, audit forensik secara menyeluruh dan berterusan mesti dilaksanakan dengan segera dan disiapkan dalam tempoh setahun. Audit forensik bebas amat penting untuk menjaki aliran dana, mengenal pasti unsur penipuan dan salah guna kuasa serta kecuaian yang mungkin telah pun berlaku. Sesiapa sahaja yang bertanggungjawab menyebabkan kerugian dana tabung haji sama ada melalui penipuan, salah guna kuasa ataupun kecuaian mesti dibawa ke muka pengadilan. Akhir sekali, laporan RCI ini tidak akan membawa sebarang makna sekiranya syur-syur RCI tidak dilaksanakan. Justru kerajaan mesti komited untuk melaksanakan setiap syur dan cadangan yang dikemukakan oleh RCI secara tegas dan berterusan. Ini termasuklah menambah baik kerangka perundangan Akta Tabung Haji 1995, melakukan pemantauan dan selian yang lebih ketat oleh Bank Negara Malaysia ataupun badan kawal selia yang berkaitan, membentuk jawatan kuasa pelaburan yang bebas dan berintegriti serta menstruktur semula portfolio pelaburan agar sentiasa berhati-hati dan patuh syariah. Dan selain itu, selaras dengan syur RCI tabung haji ini, amalan melantik tokoh politik atau individu yang mempunyai kepentingan politik aktif ke dalam lembaga pengarah maupun jawatan pengurusan tertinggi lembaga tabung haji hendaklah dihentikan serta-merta. Ini bagi mengelakkan campur tangan politik dalam keputusan pelaburan dan pengurusan dana pendeposit. Pelantikan ahli lembaga pengarah dan pengurusan tertinggi tabung haji, termasuklah anak-anak syarikat tabung haji, hendaklah berasaskan merit, integriti, kelayakan profesional serta pengalaman yang luas dalam bidang keuangan, perbankan, pelaburan, undang-undang dan syariah. Ujian fit and proper person dan izin hendaklah dilaksanakan dengan menggunakan kriteria penapisan yang ketat mengikut piawaian kawal selia seperti yang terkandung dalam garis panduan Bank Negara Malaysia sebelum mana-mana individu dilantik. Dan syarat ini adalah amat penting untuk memastikan individu yang dilantik bebas daripada sebarang konflik kepentingan, isu integriti dan tekanan politik luar. Selain itu, Tuan Yang Dipertua, jawatan kuasa pelaburan tabung haji juga hendaklah bertindak secara bebas tanpa dipengaruhi oleh mana-mana arahan luar yang boleh meragut kepentingan keuangan pendeposit. Tuan Yang Dipertua, keyakinan rakyat terhadap tabung haji mestilah dipulihkan sepenuhnya. Kita mempunyai tanggungjawab moral dan amanah yang besar untuk memastikan kesilapan yang lalu tidak akan berulang lagi. Laksanakanlah syur RCI ini, ambil tindakan berdasarkan dapatan audit forensik dan tegakkanlah tadbir urus yang berintegriti demi masa depan tabung haji dan umat Islam di Malaysia. Di awal ucapan persembahan oleh Menteri Agama tadi, banyak perkara yang telah pun dijelaskan. Saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas tindakan yang telah pun diambil. Tapi ada lagi banyak perkara yang perlu dilaksanakan. Yang paling penting ialah untuk kita kembalikan semula keyakinan pendeposit tabung haji dan pastikan supaya ianya sentiasa selamat dan hasrat dan niat penyimpan tabung haji untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah dan Madinah ini akan terlaksana dalam satu tempoh yang ditetapkan. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.